Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini Min nak bawa hampa ke satu lagi lokasi yang terdapat dikatakan satu makam dan juga telaga yang bersejarah. Cuma cerita yang sebenar dan kesahihannya belum dapat dikenal pasti. Kedua-dua peninggalan ini terdapat di dalam kawasan tanah perkuburan yang terletak di dalam kawasan Bukit Tinggi Kepala Batas, Negeri Kedah. Kawasan tanah perkuburan ini juga tak jauh daripada kawasan Istana Tunku Kudin, yang pastinya bukan Tunku Kudin di zaman Perang Kedah Siam tetapi Tunku Kudin, Raja Muda Kedah pada satu ketika dahulu. Istana tersebut dikatakan dibina sekitar abad ke-19 oleh Raja Muda Kedah Tunku Diauddin. Ia kini menjadi runtuhan terbiar dan sering dikaitkan secara mitos dengan Istana Raja Bersiung. Ini adalah telaga yang Min masukkan. Makam tu di sebelah kiri, telaga di sebelah kanan. Dan telaga ni besar, memang besar tuan-tuan. Kalau tuan-tuan boleh tengok saya gambarkan dia punya bentuk daripada arah pokok situ, pokok besar ni membulat sampailah ke sana bertemu balik. Memang sangat luas. Cuma kedalaman dia tak ada lah dalam dah, dikatakan pernah ditimbus satu ketika dahulu ataupun orang kata dimasukkan tanah lah. Jadi dah tak dalam lah, cuma ni musim hujan jadi ada ayak dekat dalam, kita tak mampu tengok. Tapi memang dah tak dalam. Min pernah main dulu waktu musim kemarau, memang boleh nampak tanah di bawah. Bagi Min, telaga ini sangatlah menarik jikalau dijadikan sebagai salah satu tempat pelancongan sejarah. Cuma kisah mengenai telaga ini hanya didapati melalui mulut ke mulut, juga dikaitkan dengan mitos berkenaan Raja Bersiung. Dikatakan memenggal kepala orang dan juga meminum darahnya dan membuang sisa kepalanya ke dalam telaga ini. Namun dari segi kajian sangatlah lari jauh. Jika telaga ini benar wujud di pada zaman Raja Bersiung, sudah pasti hingga kini sudah tertimbus kesemuanya kerana tahunnya sangat jauh berbeza. Ada juga yang ura-ura mengatakan bahawasanya telaga ini dulu merupakan adalah laluan bawah tanah yang dibina oleh Tunku Kudin sebagai salah satu laluan untuk kecemasan dan keselamatan. Di sebelah kiri telaga ini pula terdapat sebuah binaan yang seolah-olah seperti tembok yang berkemungkinan adalah makam. Namun tidak dapat dipastikan kepunyaan siapakah makam ini, dan yang anehnya lagi, makam ini tidak mempunyai sebarang nisan ataupun sudah hilang di telan zaman. Dikarenakan ini jugalah tidak dapat untuk dipastikan wujudnya makam ini di zaman ataupun abad keberapa. Seperti yang tuan-tuan dan perempuan boleh tengok di belakang saya ni, merupakan sebuah makam. Dia berbentuk tinggilah. Cuma dikatakan berkemungkinan ada nisan satu ketika dulu, mungkin patah ataupun hilang. Bagi Min, makam ni antara makam yang sangat unik. Dia berada di tanah yang sangat tinggi. Kepuk dia sangat tinggi. Bawah ni pun masih lagi kepuk tuan-tuan. Bawah ni kepuk dan kepuk atas petak. Jadi cuma tuan-tuan janganlah tanya ni makam siapa. Min sendiri pun tak dapat pastikan kepunyaan siapa makam ni. Ada di zaman Tunku Kudin yang memiliki istana di depan ni. Kawasan makam dan tanah perkuburan ni tak jauh daripada Istana Tunku Kudin. Saya rasa dalam 3 ke 4 5 meter lebih kurang saja. Daripada Istana Tunku Kudin, tuan-tuan terus ke depan sikit, tuan-tuan akan jumpa kawasan perkuburan ni. Dan di sini bukan saja terdapat makam ni, makam bersejarah ni, ada juga di sebelah dia adalah telaga. Kepunyaan siapakah makam yang berupa tembok ini sehingga ke hari ini masih menjadi tanda tanya dan juga teka-teki buat para pengkaji sejarah. Dikarenakan makamnya tidak mempunyai nisan, juga menyulitkan lagi para pengkaji untuk mengenal pasti daripada abad keberapa dan juga zaman mana telah wujud makam berupa tembok ini.